Hai guys, selamat datang ke Hotcast Kopi Chart and Chill. Macam biasa, kita santai-santai borak pasal market, sentimen dan perkara-perkara yang boleh bantu kita faham apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam pasaran. Dan untuk episod kali ini, kita nak sembang tentang satu indikator yang ramai trader dan pelabur di luar sana suka tengok. Terutamanya bila market ni nampak macam terlalu tenang ke, terlalu panik ke atau terlalu yakin, iaitu Fear and Greed Index. Okey, jadi hari ini Kamalia tidak keseorangan. Kamalia bersama dengan instruktur kita iaitu Mr. Syamsul Bahri. Ya, thank you Kamalia. Dan hari ni topik kita sangat-sangat menarik sebab ia berkaitan dengan sentimen yang ramai sangat terlepas pandang. Apa itu? Iaitu Fear and Greed Sentiment yang melambangkan sentimen dalam pasaran. Sama ada sekarang ini pelabur sedang takut, panik ataupun dia dalam keadaan yang tamak dalam pasaran. Kita akan bincangkan yang ini. Ya, itu dia, nampak sangat-sangat menarik sebab selalunya investor ataupun trader ni dia akan terlalu takut, boleh ke nak masuk, boleh ke nak entry, ataupun terlampau yakin. Overconfident pun tak boleh juga kan? Betul. Okay, so kita nak bercakap tentang fear and greed ni. Tetapi sebelum kita masuk kepada 7 indikator utama, Abang Acoy kita, selalunya apa yang saya tahu untuk fear and greed ni, dia bukan sekadar satu nombor, betul? Kadang-kadang nombor tu dia datang daripada bacaan pasaran. Betul. Jadi macam mana sebenarnya nak tahu? Okey, sebelum kita pergi kepada bacaan sentimen dalam fear and greed ni, kita berbalik kepada persoalan. Apa sebenarnya fear and greed? Okey, fear and greed ni Cam, sebenarnya dia ni bagi hint kepada kita. Okey. Emosi pelabur di dalam pasaran. Dia nak bagi tahu kita awal. Okey. Sekarang ini masa kau tak boleh masuk. Sekarang ini masa untuk kita tamak. Itu sebenarnya yang kita dapat dan kita baca daripada fear and greed. Daripada situlah kita dapat nombor-nombor tersebut. Sentimen yang mewakili ketakutan dan ketamakan para pelabur. Okey. So mungkin Abang Acoy ada dia punya rating ke, skor ke? Okey. Ikut yang normal yang diterbitkan, kalau kita perhatikan, benda ni diukur oleh julat skala daripada 0 ke 100 lah untuk yang lebih mudah. Tetapi fear berlaku start daripada bacaan 25 sehingga ke paras kosong. Itu maksudnya keadaan market dalam keadaan sangat takut. Contohnya seperti keadaan sekarang, peperangan berlaku di antara Iran, Israel dan US. Anda dapati bacaan dia lebih kurang 2 minggu berada pada paras 25 Cam. Bawah daripada 25. Bukan seperti sebelum ini yang sentiasa ada atas 70, 60 yang menunjukkan sentimen bullish ataupun sentimen dalam keadaan tamak, greed. Tapi sejak perang, dia menunjukkan bacaan bawah daripada 25. Itulah sentimen-sentimen yang kita tak boleh lepas pandang. Sebab apa? Cam rasa sebab apa Cam? Sebab market sedang dalam keadaan macam tak menentu. Betul. Dia akan buatkan kita berhati-hati untuk masuk. Dan kebanyakannya pelabur ketika dalam keadaan begini, mereka akan diversifykan ke mana arah duit yang harus mereka letak. Ini yang menariknya. So kita tahu secara tidak langsung kita ni nak masuk pasaran ataupun kita tak perlu berada dalam pasaran langsung. Faham? Okey, jadi kalau untuk kita tahu macam mana nak kita baca sentimen-sentimen untuk kita faham mood pasaran ni, antara indikator-indikator yang terdapat dalam fear and greed ni, kita ada 7 indikator, betul kan? Betul. Ada banyak sangat. Jadi supaya diorang ni tak pening Abang Acoy. Kadang-kadang macam, alamak apa ni mana apa satu tadi? Aku nak tengok. Mana satu aku nak tengok. Okey, jadi kita akan ulaskan satu persatu indikator ni dan kita nak mulakan dengan pertama sekali adalah stock price momentum. Jadi sebenarnya apakah maksud stock price momentum ni? Okey, stock price momentum ni sebenarnya ukuran dalam
stock market ataupun pasaran berkenaan dengan movement mereka. Okey. Okey. Sebagai contoh dalam Fear and Greed ni mereka pakai 125 MA ataupun moving average 1 to 5 punya movement. Maksudnya harga purata pergerakan di atas 125 hari. Okey. So kalau katakan harga itu berada di atas pergerakan itu MA tersebut, market menjangkakan sangat mudah iaitu bullish. Senang, mereka dah nampak kalau dia ni ada movement ataupun pergerakannya di atas 125 punya MA, tak payah pening kepala. Mereka akan anggap dia sentiasa bullish ke atas. Itu petunjuk awal. Tetapi kebanyakan market ataupun pasaran mereka menggunakan range antara MA 125 ini dengan MA 200. Okey. Itu adalah julat pergerakan yang biasanya mereka gunakan untuk melihat sentimen positif. Sentimen positif. Ya, betul kan? Okey, jadi bila kita cakap tentang stock price momentum, adakah indikator ni hanya valid untuk stok sahaja? Sebenarnya dia digunakan di dalam stock market. Stock market. Mereka akan melihat pergerakan stock market ke mana arahnya dan daripada situ mereka akan kaitkan dengan instrumen-instrumen yang lain. Itu yang menarik. Sebab itu dalam kita punya syllabus HFM, kita ada correlation punya cerita. Betul. Daripada sini, Fear and Greed, kita akan kaitkan, stok nampak bullish. Ya, betul. Selepas itu, apa kita punya expectation untuk instrumen yang lain. Kita akan tengok, gold pun akan ikut. Indices akan ikut. Dia berkait. Sebab itu, kita ada beberapa jenis trader yang dia tak trade stock, tapi dia trade gold. Betul. Dia tak trade gold, dia trade indices. Jadi di situ dia boleh pilih dia punya instrumen yang dia nak trade. Semuanya related lah. Betul. Kan? Itu yang buatkan kenapa saya suka dengan Fear and Greed sentiment ini. Sebab dia bukan saja bagi tahu kita apa yang jadi dalam stock market. Betul. Tetapi dia bagi secara keseluruhan. Kita dah mudah dah sebenarnya. Itu dia. Itu baru salah satu indikator. Ya, betul. Okey, untuk indikator yang kedua pula kita ada stock price strength. Jadi kat sini sebenarnya apa yang kita nak ukur? Okey, dia sama je sebenarnya tadi Cam. Dengan stock price momentum 125 moving average itu, momentum. Sekarang ni strength. Bagaimana dia mengukur? Market akan melihat price ataupun stock market bukan yang secara single, individu, bukan. Dia akan melihat secara keseluruhan. Terutamanya di dalam New York Stock Exchange. Market akan melihat. Katakanlah tadi kita dah lihat yang first ada momentum. Sekarang ini kekuatan itu diterjemahkan oleh stok-stok utama. Amazon lah, apa lagi, Facebook, itu semua kuat dan pelabur menganggap itu sebagai satu peluang ataupun satu kesempatan di dalam pasaran. Itu yang timbulnya. Daripada situ akan timbul greed punya sentimen. Mereka membaca benda-benda ni, mereka tengok dalam pasaran Cam. Walaupun kita as a retail mungkin kita tak perasan. Tetapi sebenarnya dalam pasaran yang secara global, market sedang melihat, sedang mengukur keadaan benda ni. Itu yang menarik. Saya sangat menarik benda ni. Okey, jadi ini lebih banyak kepada saham kan. Macam tadi kita cakap, sekarang ni dia banyak dekat saham, tetapi daripada stok-stok itu kita boleh relate kepada instrumen-instrumen lain. Okey, maknanya kan kita bukan kena tengok satu dua saham yang besar je lah. Kadang-kadang ada beberapa saham yang sebenarnya lebih kuat ataupun yang lebih lemah di sebalik yang besar-besar tu. Ya, betul. Dia macam ini, dia mudah begini. Dalam pasaran, untuk menjadi great investor, kita kena kenal pasti kekuatan dan momentum pasaran. Betul. Okey, kalau yang pertama tadi kita dah lihat ada momentum. Yang kedua, kita dah melihat kekuatan daripada stok-stok ataupun saham-saham yang besar ini. Jadi secara teorinya, kita nak ikut mereka. Betul. Kita dah mula nak tamak.
macam mereka. Jadi benda itu akan mendorong semua pelabur-pelabur mula masuk dalam pasaran. Itu tanda awal bahawa pasaran sedang nak greedy, nak apa semua, dan retail ataupun institution akan mula masuk. Berbanding dengan fear, Cam. Fear pun apabila anda nampak institution ataupun hedge fund ataupun bank dah mula exit dia orang punya position, maksudnya pasaran dah tak ada momentum. Pasaran yang besar-besar ni dah jatuh. Retail trader sebenarnya should exit juga. Itu petanda awal. Jadi bila dia orang dah exit, kita dah exit sekali, dan itu dah mula menunjukkan market dah semakin takut dan mereka tidak ada pegangan-pegangan besar di dalam stok lagi. Sebenarnya senang je lah nak faham benda ni kan. Sebenarnya senang je nak faham. Kita janganlah pula kalau yang besar-besar dah exit, kita pula masuk. Ya, betul. Sebab ada istilah dia begini dalam pasaran. Kita exit apabila orang tamak. Betul? Bila orang takut, kita masuk. Itu sebenarnya mindset seorang investor. Betul. Maksudnya sekarang apabila kita sedang melihat kekuatan terlalu kuat pun tak boleh, terlalu momentum ke atas pun tak boleh. Sebab apa? Sebab benda-benda ni dilihat oleh institution as a benefit untuk profit taking pula. Betul. Bila mereka profit taking, kita pula yang masuk. Itu yang ramai. Kita dah terlambat lah. Ya, betul. Itu yang ramai sebenarnya investor terperangkap dekat situ. So, cara dia apa? Cara dia ikut sahaja indikator ini. Ketika anda melihat ada pembolak-balikan ataupun dah ada tanda-tanda untuk reversal, anda keluar market. Tak perlu berada lagi di dalamnya, sebab ia diukur sebenarnya, dia dilihat oleh bukan kita sahaja tetapi secara global. Betul. Okey. Itu secara teori lah. Betul. Kita nak masuk pula yang ketiga. Indikator yang ketiga ni selalunya orang kata ianya agak teknikal sikit. Jadi kita nak cuba, Abang Acoy cuba explainkan secara ringkas, secara mudah faham. Iaitu indikator ketiga adalah stock price breadth. Okey. Sebenarnya jika kita lihat dia punya kegunaan, stock price breadth ini juga adalah mengukur kekuatan pasaran. Dia lebih kurang sama je sebenarnya. Dia lebih kurang sama je. Dia untuk kita lihat ke mana sebenarnya arah pasaran. Ada itu yang datangnya tadi 125 punya MA. Maksudnya ukuran daripada 125 hari. Betul. Ada investor yang gunakan yang itu, tapi mostly kebanyakannya menggunakan moving average 200 sebagai dia punya julat pergerakan harga. So mereka akan ukur dan bahagi-bahagikan benda ni. Ada momentum tak? Ada kekuatan tak? Apa pasaran yang sedang terlibat? Ini, itu. Dia ambil sekali. Jadi bila itu kita dapat melihat pergerakan dia, sama ada market ini dengan ketara sedang green ataupun sedang dah takut. Mula takut, panik, nak perang biasanya. Kalau kem perasan, perang dengan Iran bermula pada 28 Februari. Betul. Sebelum itu lagi sebenarnya kita sudah melihat banyak exit daripada market. Mereka dah menjual dalam pasaran, bond dah semua, junk bond, semua dah terkeluar. Jadi itu sebagai tanda sebenarnya market dah mula nak exit dan panik. Dan berlakulah pada 28 hari bulan Februari. Jadi itu yang siapa yang selalu check stok ni sebenarnya memang dah adalah petunjuk tu. Dia dah ada tanda-tanda itu. Lepas tu baru kita tahulah kenapa masa tu kita tak buat. Kenapa masa tu kita tak ambil peluang. Kenapa masa tu kita tak ambil peluang. Itu kebanyakan yang terlepas. Dan terutamanya bila perang ni, tak semua saham akan terjejas. Tak semua instrumen. Hanya yang berkaitan mungkin dengan negara itu. Mungkin dengan contoh sekarang ni, perang sekarang ni terlibat dengan minyak. Jadi dia banyak efek dekat company. Company minyak, company yang membuat senjata seperti Palantir contohnya. Company-company itu terlibat secara langsung. Bila perang je dia kena. Okey, berbalik kepada stock price breadth ni, ada satu alat nama dia McClellan Summation Index. Mungkin Abang Acoy boleh terangkan sikit lah tentang alat yang digunakan ni.
Okey, berbanding dengan stock price break tadi, McClellan Summation Index ni dia mengukur volume. Dia menganalisis volume. Dia sebenarnya sama je. Kalau kita tengok, dia satu ukur momentum, satu ukur volume, satu ukur kekuatan dalam pasaran. Dia lebih kurang macam itu. Sebab perkara utama yang dia nak terjemahkan daripada ukuran-ukuran ini akan dapat satu angka tadi. Angka tadi sama ada 0 kepada 25, 40 ke atas ataupun neutral punya side ataupun grid punya side. Kita akan nampak ini adalah sebagai volume di dalam pasaran. Maksudnya berapa saham itu, harga saham itu jatuh berapa persen, investor keluar berapa banyak. Ini akan menjejaskan ataupun menambah baik saham itu sendiri. Contoh yang saya boleh bagi, katakanlah hari ini kita nampak volume daripada Meta jatuh secara mendadak. Tetapi adakah dia melibatkan volume daripada stok yang lain? Stok yang lain besar. Itu yang kadang-kadang jika anda perasan membaca artikel ada tulis 1.3 trillion wiped from market. Itu adalah volume dalam pasaran. Daripada sini mereka mengukur adakah percentage ataupun penurunan, percentage kenaikan ataupun penurunan itu memberi efek dalam pasaran. Daripada situ mereka dapat agak awal, bagi petunjuk awal. Oh, ini terlalu besar kejatuhannya. Contoh, pasaran semasa katakan satu hari dalam keadaan grid dia boleh naik 10 trilion. Tapi hari perang dia boleh jatuh 20 trilion. Ini menunjukkan something yang tak kena. Dan daripada situ kita dah dapat baca bahawa sentimen akan mula berubah. Itulah kesempatan untuk kita keluar sebenarnya. Jangan bila kita dah nampak benda tu market tak kisah instrumen apa saham ke kripto, even apa sekalipun, komoditi sekalipun, apabila dia turun kat situ janganlah kita rasa tak apa ni kejap naik lagi lah dia tu. nak naik, kejap lagi dia naik. Kita tak tahu, kita hanya ikut rentak apa yang ada dalam sentimen. Betul. Okey, jadi itu adalah antara 3 indikator dalam Fear and Greed Index. Okey, sampai di situ sahaja untuk episod kali ini. Kalau anda nak tahu 4 lagi indikator utama untuk Fear and Greed Index, korang kena stay tune untuk part 2, guys.